Michael, ayam ni ayam apa? Ini ayam kacuk. Berapa tua ayam ni? Ya, ini dekat 2,5 bulan sudah. So, dekat-dekat nak disembelih dah. So, apa step dia sebelum kamu sembelih dia? Sehari sebelum sembelih, kita akan puasakan dia. Lepas itu, keesokan hari pagi baru kita sembelih dia. Kenapa ayam ni kena sembelih 3 bulan? Kenapa tak tunggu 4-5 bulan? Bila dah 3 bulan, rasa ayam baru ada. Kalau kurang daripada 3 bulan, selalunya dia tidak akan ada rasa ayam itu. Sebab dia belum cukup matang lagi. Kalau lebih? Kalau lebih rugi ya. Sebab dia akan memakan lebih daripada kos kita. Maknanya kalau lebih dari 3 bulan, dia memang tak akan membesar lagi lah. Dia akan membesar lagi. Tapi daging itu tak sesedap dah. Dia dah keras dah. So, orang-orang muda saja yang ada gigi boleh makan. Kalau kita biarkan ayam ni bertahun-tahun, dia akan macam Godzilla ke? Betul lah. Macam dinosaur tu. Dia berasal daripada dinosaur. Dia akan jadi macam dinosaur. Keras. Kenapa kita letak 3 bulan? Sebab kadar amino acid di dalam daging dia lebih bagus. Dan juga badan dia yang sudah dibentuk. So, rasa ayam tersebut lebih bagus. Yang 3 bulan tu hanya berlaku untuk ayam kacuk saja ke atau semua ayam pun sama? Boleh dikatakan semua ayam sama. Ayam Arab pun sama. Ayam gajah yang dulu kita ada pun sama juga. Sembelih lepas 3 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa lama ayam tuan-tuan dan puan-puan dibela sebelum disembelihkan?